Ketika saya sedang salat sunat rawatib zuhur, ada sahabat yang tepuk bahu kanan saya untuk kerja salat zuhur jemaah. Saya angkat tangan kanan seperti gaya orang sedang berikrar untuk beritahu sahabat tersebut saya sedang salat rawatib. Mohon penjelasan. Dengar molek. Dia tengah semayang sunat rawatib. Seorang, mari seorang nak ikut dia semayang. Ingat ke nak semayang berjemaah dengan dia? Maka dia tepuk bahu. Tak boleh. Setengah ulama kata hukumnya haram. Kalau kita nak buat seorang tu jadi imam, jangan cuit dia. Tak ada ulama yang suruh. Cuit ni satu saja. Bila kita semayang, mari lewat, saf tu dah penuh dan rapat. Bila kita dah rapat tak dapat peluang nak masuk, hendaklah kita takbir di belakang saf. Lepas takbir, cuit orang depan. Orang yang kena cuit sunat undur ke belakang. Jadi dua dikira saf. Faham? Tapi kalau kita nak jadi makmum orang, jangan cuit. Bid'ah. Tak ada ulama yang benarkan. Kita duduk sebelah takbir je. Allahu Akbar. Maka dia pun ingat kita ikut dia. Dia niat jadi imam sunat sahaja. Faham? Dah sama main tepuk-tepuk bahu gitu. Tepuk bahu ni kalau orang yang sudah rosak semayang boleh. Kalau tidak haram. Dia tepuk bahu orang, syarak tak benar. Orang rosak semayang boleh tepuk. Kita naik atas rumah kita, kita tengok bini kita memayang. Tak? Tapi sudah rosak. Contohnya dia semayang, nak gerah punya pasal, nak tengok cerita Melayu labu-labi. Mayang derah-derah, pakai kelana atas saja, kain bawah tak pakai. Faham tak? Punggung puing. Kita naik tengok Allah guana pula puing ni mayang, kita pun tepuk bahu, kain tak pakai, tak apa, kerana semayang dia sudah rosak. Nak?